Motor dekat depan abang ni, motor apa ni bang? Ini CG, Honda CG 125. So cerita sikit sejarah tentang motor ni, macam mana abang dapat motor ni? Saya beli kat Cikgu Pencen di Kajang. So condition masa dapat tu macam mana? Dia pun masih guna, cuma bukan macam ni lah. So daripada segi so saya paling tertarik dengan cat tu. Boleh abang cerita sikit dekat mana abang buat dan macam mana buat tu? Okey, ini buat sendirilah. Dapat idea pun tengok daripada TikTok berapa, style Indonesia lah. Banyak Indonesia yang buat. Jadi kita beli barang kat Shopee, kita buat sendiri. Berapa lama masa abang ambil nak buat? Sebab kalau kita ambil motor customer, kita buat dalam seminggu dah boleh siap. Tapi sebab kita santai kan, dalam sebulan jugalah buat. Rim apa yang abang pakai ni? Ni rim Honda CB. Depan 19, belakang 18. Exhaust dia tu bang, macam mana tu? Exhaust apa tu? Okey, asal exhaust EFI. Oh EFI? CG Epo kan? CG Epo. Oh. Kita custom lah. Daripada segi spare part motor ni, susah ke senang ataupun ada boleh kacuk dengan motor lain? Macam ni saya banyak kacop lah. Okay. Nak cari barang dia ada tapi banyak best seller daripada India. So kalau barang yang kacuk ni dia ngam dengan model apa ni? YB boleh. YB boleh? Yamaha YB. Macam ni YB, original Japan. Ni. Dia punya ni CB. Okay. Original. Nak dapatkan full Honda CD susah. Okay. Jadi kita custom lah dengan model-model lain. Tapi kita ambil original lah. Macam ni YB punya, yang ni CB punya, rim CB punya. Okay. Sebab kalau model ni dia tak pakai disk. Betul. Ni pun kita order dari Indonesia, Ford dia. Oh, Ford pun ambil daripada Indonesia juga? Indonesia, ya. Yeah. So, apa lagi next project untuk motor ni? Mungkin nak buat enjin dengan touch up sikit-sikit lagi lah. Okey bang, yang tadi tu tak bawa kunci, yang ni ada bawa kunci? Ada. Boleh belanja bunyi sikit? Boleh. Lembut lagi bunyi dia Ya. Enjin pun standard lagi lah, belum set lagi. Alright. Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama. Okay.